Pernah tak anda perhatikan jaring laba-laba dekat taman atau mungkin di penjuru siling rumah kita? Jaring ni sebenarnya satu mahakarya kejuruteraan alam yang sangat menakjubkan dan ia adalah perangkap maut yang sangat berkesan. Tapi pernahkah anda terfikir macam mana si pembuat jaring tu sendiri boleh menari-nari dan berjalan laju di atas benang pembunuh tu tanpa melekat langsung? Hari ini, kita akan bongkar sains di sebalik misteri ni dari pemerhatian alam yang rekas sehinggalah ke tahap biokimia dan biofizik. Jom kita mulakan. Persoalan utamanya, mengapa laba-laba tidak terperangkap dalam jaring mereka sendiri? Nampak macam soalan mudah kan? Ia macam misteri budak-budak. Tapi sejujurnya soalan ni sering mengelirupkan kita yang dewasa ni juga. Cuba bayangkan bila serangga sekecil lalat tersentuh je jaring tu, ia terus terperangkap mati, tak boleh lari. Tapi laba-laba pula boleh berlari pecut di atasnya macam tak ada apa-apa yang berlaku. Kenapa alam seolah-olah pilih kasih dalam hal ni? Kalau anda cari jawapannya di internet, contohnya di forum Reddit, anda mungkin akan jumpa jawapan yang macam ni. Menariknya, petikan ni sebenarnya separuh tepat. Jawapan klise yang selalu kita dengar adalah laba-laba cuma pijak benang yang tak melekit dan kaki mereka ada minyak istimewa. Okey, itu satu titik permulaan yang bagus. Tapi hakikatnya jawapan sebenar jauh lebih berlapis, sangat rumit dan jujurnya jauh lebih memukau berbanding sekadar minyak di kaki. Jadi, mari kita selami bahagian pertama, misteri jaring laba-laba. Untuk faham rahsia laba-laba ni, kita kena tengok dulu bahan perangkap tu dari sudut pandang makro. Jaring ni bukan benang kapas biasa tau. Rahsia utama kenapa ia sangat melekit ada pada sejenis protein yang dipanggil spheroid. Dan yang paling menarik, benang sutra ni bukannya melekat sepenuhnya dari hujung ke hujung. Sebaliknya, laba-laba ni letakkan titisan-titisan gam mikroskopik di sepanjang benang tu. Saintis panggil morfologi ni sebagai struktur manik pada tali. Titisan pelekat inilah rahsia yang buat mangsa tak boleh lari. Seterusnya, kita beralih ke bahagian kedua, reka bentuk pintar dan langkah berhati-hati. Macam mana mereka kemudi diri atas spheroid yang melikit ni? Hakikatnya, laba-laba pembuat jaring ni rabun. Penglihatan mereka sangat lemah. Jadi, mereka bergantung sepenuhnya pada deria sentuhan dan jaring tu bertindak sebagai peta pribadi mereka. Sebagai langkah selamat yang pertama, mereka buat dua jenis benang. Benang struktur utama dan benang jejari yang memancar dari tengah bertindak sebagai rangka. Ini adalah laluan selamat sebab ia langsung tak melikit. Tapi, benang lingkaran atau spiral yang mengelilingi rangka itulah benang tangkapan yang penuh dengan gam. Laba-laba secara naluri memang tahu mereka kena guna laluan jejari es selamat itu sebagai lebuh raya pribadi mereka. Tapi, ada masanya mereka terpaksa juga sentuh benang yang melekit tu, terutamanya masa tengah buat jaring. Jadi, apa taktik mereka? Sangat elegan. Mereka berjalan berjinjit. Mereka cuma gunakan hujung cakar kaki untuk minimumkan kawasan sentuhan fizikal. Bayangkan anda terpaksa jalan merentasi lantai bilik yang penuh gam basah, mestilah anda akan berjinjit kan? Langkah teliti ni tersangatlah penting sebab mereka kena tekan dan tarik benang gam ni beribu-ribu kali semasa proses pembinaan jaring. Sekarang kita masuk lebih mendalam ke bahagian 3, anatomi, bulu halus dan bahan kimia. Walaupun dah berjinjit, kaki tetap tersentuh gam kan? Jadi, mari kita zoom masuk lebih dekat. Bila penyelidik di Institut Penyelidikan Tropika Smithsonian tengok kaki laba-laba ni guna mikroskop dan kamera kelajuan tinggi, mereka jumpa 3 ciri anti lekatan. Pertama, kaki laba-laba dipenuhi bulu halus bercabang yang dipanggil seta. Bulu ni ada hujung penitis, jadi gam mudah menitis jatuh. Kedua, cara mekanikal, mereka menarik kaki itu sendiri sangat teliti. Dan yang ketiga, ingat tak mitos minyak yang kita sembang tadi? Ia memang wujud. Kaki mereka memang ada salutan bahan kimia anti lekat. Pengkaji pernah cuba cuci kaki laba-laba ni guna air dan heksana. Bila salutan tu hilang, kaki laba-laba terus melekat kuat pada jaring. Tapi cerita kita tak habis dekat anatomi. Jom beralih ke bahagian 4, fizik gam laba-laba. Di sinilah magic science sebenar bermula. Penyelidikan dari Royal Society mendedahkan fungsi dinamik gam ni yang sangat luar biasa. Ingat lagi tak struktur manik pada tali yang kita sembang awal tadi? Bila ditarik oleh mangsa, titisan gam ni tak terpisah macam cicai biasa tau. Ia sangat mulur dan boleh meregang panjang macam gula-gula getah atau cingkam. Tingkah laku regangan inilah yang memaksimumkan cengkaman, buatkan serangga susah sangat nak lepaskan diri. Tapi persoalannya, macam mana laba-laba boleh lepas dengan mudah?
Rahasianya terletak pada satu keajaiban biofizik yang memukau. Bila kaki laba-laba yang disalut kimia dan berbulu tu tarik diri dari benang dalam tempoh yang sangat singkat, titisan gam tu tak terkoyak secara rawak. Sebaliknya, ia akan berubah bentuk dengan sangat cantik membentuk struktur seperti tiang cendawan. Pembentukan cendawan inilah kunci utama untuk pengelupasan yang sempurna, menyelamatkan mereka daripada terus melekat. Jom kita pecahkan langkah pengelupasan ni. Pertama, gam akan merebak dan bentuk cendawan tu, di mana tekanan disebarkan secara seimbang. Kemudian, akan berlaku satu rongga kecil atau kita panggil cavitation di bahagian tengah titik sentuhan. Seterusnya, rekahan tu merebak keluar dari tengah dengan pantas. Hasilnya, pengelupasan yang betul-betul bersih. Proses yang sangat teratur ni memastikan tak ada langsung sisa gam yang tertinggal dekat kaki laba-laba. Benda ni macam kita tanggalkan selotip yang kuat dari permukaan kaca tanpa tinggalkan sebarang kesan gam. Sempurna. Dan kini kita tiba di kepingan teka-teki yang terakhir, bahagian 5, rahsia kelembapan udara. Tahu tak anda, tahap kelembaban di sekeliling sebenarnya bertindak macam suis laras yang mengawal tahap kelikatan jaring. Gam laba-laba ni sifatnya higroskopik, maksudnya ia suka menyerap air dari udara sekeliling. Bila kelembapan relatif naik menghampiri 90%, isi padu titisan gam tu boleh meningkat sehingga 100%. Gam ni akan kembang dan secara drastik menurunkan tahap kelikatannya, menjadikannya lebih cair dan jauh lebih mudah merebak. Tapi, apa jadi kalau sistem ni terganggu? Katakanlah kelembapan terlampau tinggi atau sentuhan kaki itu terlampau lama, contohnya sampai 5 minit. Gam ni akan jadi overspread atau terlalu merebak. Bila fenomena ni berlaku, mekanik cendawan yang kita sembang tadi terus gagal berfungsi. Gam tu akan koyak serba tak kena dan tinggalkan jejak tapak yang sangat melekit. Bayangkan kalau bukan kerana perlindungan kimia pada kaki laba-laba tu, laba-laba sendiri pun boleh terperangkap dalam jaringnya sendiri akibat overspreading ni. Disebabkan itu jugalah evolusi telah mengoptimumkan segalanya untuk mencari titik keseimbangan atau kita panggil zon Goldilocks. Lekatan paling maksimum bagi jaring ni berlaku tepat pada tahap kelembapan 40 hingga 60%. Dan teka apa? Itulah persekitaran kelembapan yang paling lazim sewaktu laba-laba keluar mencari makan. Selepas berevolusi jutaan tahun, laba-laba berjaya padankan sifat fizik gam mereka dengan iklim cuaca habitat mereka untuk seimbangkan daya serakan dan pengelupasan secara sempurna. Memang genius. Jadi, sebagai penutup sesi penerangan kita hari ini, cuba kita fikirkan sejenak. Adakah makhluk kecil ni seorang arkitek pakar, ahli kimia yang jenius atau ahli biofizik yang elit? Macam mana mereka boleh kuasai semua disiplin sains ni serentak? Laba-laba guna seni bina untuk hasilkan laluan selamat, guna biokimia sebagai perisai kaki dan guna biofizik yang berkait rapat dengan kelembapan udara untuk mengawal senjata mematikan mereka. Pemilihan semula jadi memang betul-betul luar biasa kan? Lain kali kalau anda nampak jaring laba-laba, ingatlah, anda bukan sekadar melihat sarang serangga, tapi anda sedang melihat satu makmal sains yang sangat maju beraksi. Terima kasih kerana menyertai penerangan hari ini dan sentiasa teruskan sifat ingin tahu anda.